Sekarang kita bersama dengan Ray, Hakim dan Stacey. Ray. Kenapa sedih, Ray? Sedih lah. Jalan dengan Zira. Jangan dengan Zira. Dia kat rumah boleh bagi apa Nabil terus? Itulah pasal tu aku pelik tu. Bila dia keluar dengan kau tu aku pelik tu. Oh, dia tak bagi Kau tak kau pernah Nabil. kan? Aku tak tahu Kau tak ni. izin kan? Bukan tak dah benda dah jadi. Faham? Benda dah jadi. Tapi Lupa aku tak buat apa pun. Aku tahu, aku tahu. Dia tak Ni pernah lah nampak dia. Zira tepuk tadi tu. Oi, Ray. Nak pukul takut. Belum. Ya, batu karang di tengah lautan je. Tapi apa dia cakap tadi pasal lemang terbakar tu? Ni pasal apa dia kata yang ini adalah kenangan dia dengan kau dulu-dulu masa dia beli lemang ni. Dia teruja sangat nampak lemang tu, Bil. Dia cakap apa? Dia beli dengan penuh kasih sayang. Okey. Kan? Pasal lemang ni lah kau kahwin dengan dia. Aku kahwin dengan dia pasal lemang Biasa kahwin pasal kasih sayang tau. Tak, sekarang Terima ni je lah. Tak, I terima lemang tu. Masalahnya cerita lemang terbakar tu bukan dengan I. Sebab yang dengan aku Silang bukan memori. yang dengan aku bukan lemang terbakar, rumah. Rumah terbakar. Betul lah, rumah terbakar. Sekarang ni lemang ada dalam tanah. Terima kasih banyak, Ri. Terima kasih banyak, Ri. Okey, Hakim, Stacey, Tanya. Terima kasih. Kita tadi menutup minggu ni majlis akikah. terima kasih. Serba merah. Serba merah, Okey, tapi apa yang kita nak cakap dulu, sajian hati DJ. DJ. Sadian Hati DJ ni apa cerita dia sebenarnya FB ni? live lah, different location lah, okay. Dia macam ni, dia ada 8 episod. Okey. Facebook live dekat Esok Gempak. Okey, Hakim, Stacey. Hakim Stacey adalah salah satu lokasi yang akan mereka pergi nanti. Okay, ceritakan. Saya lokasinya lah. Kau ada lokasi rupanya. Apa saja hati Hakim dengan Stacey. juga. Okey, macam orang tahu Hakim dari Johor, Stacey dari Sabah. So, Okey. so macam Stacey dia akan bawa Stacey pergi Johor, Stacey akan bawa dia pergi Sabah. Sabah. Ni pergi Kenali Bazar lah. Ramadan lah sebenarnya. Bazar Ramadan. Bulan puasa ni. So korang akan buat FB live FB masa korang pergi jalan tu. Ya, betul. Ini diorang boleh interaksi lah dengan Hakim, dengan Stacey dan juga saya sebagai host. Oh. Ya. Nanti Stacey katanya akan ada quizzes, akan ada hadiah apa tu? Macam mana tu? Dia Cik macam ni. kongsi sikit. Kita pasal Panggil dong cerita. Hakim. Okey. Dia macam ni. Okey, kita kongsi-kongsi lah. Kongsi. Ada yang Quiz ni. control. Mana yang Hakim tak cukup tu, Ari tambah. Tapi memang memahami. Betul lah. Okey, sebenarnya Kau cerita sikit pasal yang tu, yang abang cerita kat kau tadi tu. Okey, dia macam ini sebenarnya. Kan kita kena download My DJ Apps. My DJ app. My DJ Apps ni kalau download, kan kita akan dapat Grab Car. Grab car. Grab Car kan akan bawa kita ke Bazar Ramadan dan kita boleh redeem secara percuma Makanan dekat Bazar Ramadan yang kita pergi tu. Aku nampak dah siapa yang redeem. Dia lah. Aku dengar 6 bazar kau redeem makan. Betul ke? Semua aku dah confirm dah makanan-makanan kat situ. Macam mana? Okey, macam Stacey kalau dia pergi Sabah tak adalah kenangan tu. Sebab ini first time kan. Macam selalunya mana dapat bawa dia pergi ni. Kalau macam pergi Johor dia pernah lah bawa Stacey pergi Bazar Ramadan. Stacey mungkin inilah kenangan pertama dicipta. Dia pasal dia sebut di Sabah dan juga Johor. Pasal kita ada lebih kurang 8 location. Okey. 4 di Lembah Kelang, 4 di luar. Kedah, Kelantan, Johor, Sabah. Semua dengan Hakim Stacey ke ataupun ada Tak ada selebriti artis lain? berlainan. Ada Izu Islam, ada Alif Sata, Alif ada dengan Sherry. Ramai lagi lah. Semua dengan pasangan masing-masing lah. Diorang akan belikan barang Siti untuk Saleha. mereka. Pasangan. Sherry Okey, Ibrahim. Faham tak? Macam bini aku buat tadi dengan kau lah. Ya betul, lebih kurang macam tu sebiji. Episod 29 bulan Mei ni. 29 bulan Mei adalah first episode untuk FB Live. Jadi Yes. tunggu tengok update daripada Daripada Facebook Live Esok Gempak. Astro Gempak. Yes. Okey. Maknanya kalau nak tengok clear, tak ada gangguan, tukar ke DJ sekarang. Nanti Isha ada Instagram tak? Ke sudah ada? Sudah ada kita buat Ishal dengan Bea. So dia jadi Beishal. Besar. Besar. Sebab Stacey suka Asyik kongsi dorang punya gaya-gaya. So nanti kalau taruh tempat kita orang nanti terpenuh pula gambar orang macam gitu. So buat sendirilah. Akhir macam mana support occasion? Saya okey je lah sebab dia yang handle. Saya tak ada handle mana pun. Saya handle Instagram saya. Dia punya pun saya tolong handle. Cik. Tapi anak Akil dengan Stacey kadang-kadang saya jaga. Wah. Saya kat sini buat apa? Bini Nabil awak jaga. Alah saya awak jaga.
Bini jaga. Kau memang lelaki yang bertanggungjawab lah. Semua orang punya hal kau nak ambil tahu. Saya ada buka saya ada buka app sendiri ya. Jaga isteri saya semua ada app saya. Jaga isteri saya. Okey, jadi Saja Hati DJ 29 Mei ini. Okey, First episode untuk bulan puasa. Alright. Terima kasih Ray, Hakim, Stacy.